Tahukah anda? Seramai 4.2 juta rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas mempunyai masalah kesihatan mental. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental ialah kemampuan individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi dengan individu lain dengan menggunakan cara pemikiran, perasaan dan keupayaan berkomunikasi bagi mencapai kesejahteraan hidup yang saksama. Kesihatan mental terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Jika anda berasa selesa dengan diri sendiri dan orang lain serta boleh menerima cabaran hidup seharian, anda memiliki mental yang sihat. Jika anda mengalami ciri-ciri di atas seperti mudah berasa marah, menghadapi masalah tidur dan sebagainya, anda mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental ialah ciri-ciri individu, faktor persekitaran dan peristiwa dalam kehidupan. Kesihatan mental yang positif ialah penting bagi semua individu. Hal ini kerana individu tersebut dapat mencapai matlamat dengan lebih berkesan, dapat menghindari diri daripada penyakit berbahaya, meningkatkan kualiti hidup, mampu menghadapi cabaran dan mampu membentuk identiti diri. Persoalannya, adakah kesihatan mental yang positif merupakan tonggak kepada kerjaya yang cemerlang? Jawapannya ialah ya. Individu yang memiliki kesihatan mental yang positif mampu untuk mengharungi pelbagai cabaran dalam mencapai cita-cita. Individu tersebut berupaya untuk bekerja dengan penuh produktif. Perkara ini akan meyakinkan syarikat yang dimohon untuk mengambilnya sebagai pekerja. Individu tersebut juga akan sentiasa memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas. Kebarangkalian untuk individu tersebut mendapat pekerjaan yang bagus amatlah tinggi. Terdapat beberapa langkah untuk mengekalkan kesejahteraan mental. Senaman perlu dilakukan selama 30 minit sehari, 3 kali seminggu. Badan yang sihat dapat membina minda yang sihat kerana kesihatan fizikal dan mental itu berkait rapat. Individu perlu melibatkan diri dengan komuniti terdekat seperti menyertai kumpulan yang ada minat yang sama dan menjadi sukarelawan. Hubungan interaksi sosial yang berkualiti dapat membantu kita untuk menyihatkan mental. Pemakanan yang sihat akan membawa kepada kesihatan fizikal dan mental yang lebih sihat. Jadikan piramid makanan sebagai panduan dalam pengambilan makanan. Kendalikan stres anda dan seimbangkan kehidupan seharian anda. Dapatkan bantuan daripada orang lain seperti kawan, keluarga atau kaunselor berkaitan kesihatan mental anda. Jadi, jagalah kesihatan mental anda demi masa depan yang cerah.